Udah on. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam, bye. So, hari ni aku kat Putrajaya, aku nak shoot gambar sikit. Ni orang ni kat sabar je, aku nak pusing. Tema dia macam tu lah. Tema warna-warni sikit. Colourful. Aku nak shoot kat building-building ni. Sebab building ni mati tau. Dia kena ada satu subjek yang boleh memancarkan sinaran. Sinaran mentari menyinari. Korang tahu tak lagu? Kalau korang tak tahu, korang dengar aku nyanyi. So, hari ni aku pakai Canon. Canon RP. Okay lah. Kau sabar jap. Aku nak setting jap. Pakai lens ni. Nampak? Kau boleh baca kan? 1740. So ni setup dia macam machine gun. So tak payah cakap banyak, kita terus ke seterusnya. Kau cuba duduk. Okay. Okay. So aku setting ikut keadaan semasa gambar. Tapi white balance aku pakai cloudy punya lah. Sebab aku nak main tema-tema yang cool sikit. Aku tak nak yang tema terlampau warm. Tukar resipi sikit. Okay, ngam. Wow. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. Sekejap. Kau boleh button sampai atas lah ni. Zip ke? Tak payah ni pun ya. Kalau sakit tak kalau flip? Okay tak? Kau diri? Okay, diri. Pergi tegak sikit. Pergi straight. Alright. Nampak Pandang kamera. Tangan kanan kau. Okay, ngam. Buat sini boleh je? Macam tu. Buat pegang topi sini. Alright. Kepala dia cantik sikit. Kau diri macam ni. Okay, ngam. Tangan ada poket kat sini. Tak ada Tak payah. Tak ada poket. Tak ada. Kau sekadar kau buat macam ni je. Kau pegang macam ni je. Berantik sikit je. Macam tu. Tengok. Sikit. Belakang sini. Cantik belakang sini. Alright. Lepas sikit ke? Aku takut jatuh sih. Maintain. Okay, ngam. Ya. Panas ni. Awet ni yang mana nak. Kau tengok je awet tu. Awet tu nak. Tengok dia. Sedikit silau. Kita. Ngomong. Ngam. Bagus orang macam ni. Ya, tak nampak pula muka aku. Aku ada idea sikit, dia boleh
huraikan lagi, simpulkan lagi. Simpul tak ah. Simpul macam berbelit lah bunyi dia. So aku ingat nak try cari. Aku ingat nak okey kalau kita fokus dekat sikit kat belah sana Jal. Okey, jom kita nak main kat situ. So aku nak tengok dia punya apa ni orang panggil, hasil dia. Sebab sekarang ni konsep latar belakang kaca. So konsep latar belakang kaca ni dia nampak moden sikit. Dia tak terlampau street. Aku memang nak street tapi aku tak nak terlampau street yang menampakkan benda tu jalanan. So aku nak nampak benda tu konsep dia macam agak moden sikit lah. So bila dia moden sikit, kita akan buat hasil yang moden lah bro. Testing 1 2 3. Okay, jom let's go. Kita fokus lain dulu. Sebab aku ingat nak shoot kau punya ni, ambil background atas ni V ni, tapi kena pakai white lens. Aku dah tukar. Tadi yang aku guna tadi tu white lens. Dekat lagi dah. Lagi. Okay, jom. Depan sikit. Jangan kau relax. Okay, jatuh. Okay. Alright, ngam. Kau buat sini. Mana kau rasa selesa? Aku nak shot tu macam ni. Tapi muka-muka mata. Kau buat macam ni, sebelah situ, tangan ni buat kat sini macam bawah masuk aku. Macam kau nak sandar tu je, kau tak sandar pun. Sandar macam tu. Mau tangan sebelah. Tugas fotografer adalah dia bagi tahu apa yang dia nak. Yes. Sebab kalau kau nak mengharapkan orang tu posing satu patut untuk kau, tak boleh tu. Susah. Betul. Unless kalau kau dah betul-betul pro, kau tahu apa yang kau nak bagi dekat fotografer. Kau tahu apa yang kau nak bagi kat dia, itu okey. Tengam. Testing 1 2 3. Kita nak shoot untuk round 3. Ni aku nak main white balik. Tadi aku dah main 50. 50 kalau nak main dengan environment yang menarik agak susah sebab dia agak dia ibarat macam kau kompreskan tempat kau. So dia tak apa nak meluas. Mati kat idea sebenarnya. Sejujurnya. So kena main telefoto sikit, white sikit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Okay, kau cuba di sini je. Itu memang standard fotografer. Betul tegur kan. Depan. Lagi. Ngam. Dengan topi sebelah kan. Dekat ni. Tangan turun. Panas sini sikit. Ni. Boleh sikit. Okey, ngam. Tapi panas sana. Okey. Kita try sandar. Jauh sangat kan.
Tu gelap sikit je lah. Ha. Oh, dapat karakter kau. Ni karakter kau. Lain tak? Dia muka tu sebenarnya lagi menghidupkan gambar. Kalau tak ada ekspresi muka, gambar sekadar cantik je. Okay, itu saja yang video yang sampai situ je video yang aku buat. So actually sebenarnya hari ni aku rakam kat bilik sebab aku ada buat rakam hari tu, tapi rupanya aku lupa nak ending dia, aku dah buat tapi rupanya aku lupa nak tekan button record. So bila aku dah balik, aku dah check dekat laptop, rupanya tak ada. So aku terpaksa lah buat penutup video, penutup dekat dalam bilik kan, sebab macam tergantung pula, macam tak sedap pula kan. So overall aku memang puas hati gila. So yang tu adalah kawan aku ni, nama dia Faisal. So aku memang puas hati. Aku tema yang aku nak pun dia berjaya bawa. Baju tu pun dia berjaya cari. So aku berterima kasih kat dia juga sebab dia bantu aku untuk siapkan projek aku. Mungkin next time aku ada lagi projek yang aku nak buat. Mungkin shoot portrait juga, ataupun shoot kereta, ataupun shoot benda lain. So nanti bolehlah korang tunggulah untuk next project punya. Okay, thank you support, thank you subscribe, thank you tengok, thank you like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.